Dia ada sofa biasanya adik guru. Relax dulu. Dan bila dah tenang, habis-habis zikir dah tenang, rasa jiwa ni, baru pergi. Okey. Ni flyers juga ni, main peranan ni. Pergi. Kat mana cikgu ada di bilik guru tadi? Assalamualaikum cikgu, saya Kak Nur daripada ProBSN. Cikgu ambil lah, baca-baca. Kalau nak tanya boleh, saya ada je kat depan tu. Nombor telefon saya pun ada kat belakang tu. Tengok respon daripada cikgu yang kita pergi tu. Ada setengah tu kena, lalu tembak. Nak tanya lah. Ni ada. Kalau jumpa yang kata, saya ada kelas mana ni, busy ni. Okey, tak apa, nombor telefon Kak Nur dekat belakang tu. Kalau cikgu rasa perlu, cikgu call lah, WhatsApp lah. Next lah. Gitulah hari-hari buat. Siapa 2 je duduk nesting kat situ, beralih ke sekolah lain, benda yang sama Kak Nur ulang. Simple. Boleh buat tak? Ke sini banyak sekolah. Siapa yang berani pergilah kawasan Kemaman. Kemaman dekat lah sini tak? Kemaman adalah fresh. Fresh. Syah, fresh. Kak Nur pergi dah Kemaman. Bila Kak Nur survey sekolah di Kemaman tu memang fresh. Cikgu baru, cikgu lama, semua tak ada insurans. Tapi Kak Nur tak boleh nak buat konsisten. Pergi kerap kali pergi. Jauh, sebulan sekali boleh Kak Nur pergi melawat. Tapi orang tak say kita. Kita nak orang, biasanya cikgu nak tengok kita kerap. Kita dekat di hati dia, dekat jabat kau dekat tu. Gila area Kemaman. Kak Nur pergi sekolah mana Kemaman? Kemaman tak ingat nama sekolah. Banyak. Kalau pergi belakang. Nama tak ingat nama sekolah. Tapi hak mana Kak Nur masuk tu, Kak Nur survey memang cikgu fresh. Gitu Kak Nur pergi sekolah ada Kemaman, Kak Nur train agent Kak Nur daripada Kuala Berang. Kuala Berang, Kak Nur jumpa tengah-tengah ni, main ajar, nak tunjuk. Nanti dia buat di Terengganu. Kalau lagi Terengganu lagi jauh. Kalau biasa di Bentong di Sorang. Sorang. Solo. Ejen Kak Nur pun tak ada di Bentong, ada di Jeli, ada jauh-jauh. Kak Nur pergi sekolah SK saja ke? Dua-dua. SK dengan kau SMK, sekolah agama. Tu. Cina, Tamil tak pergi sebab cikgu Melayu ada seorang je. Buat masa pergi. Maksudnya market segmen Kak Nur memang boleh katakan 90% cikgu. Oh, 95%. Cikgu. Sampai kau 13 tahun. orang tukar. Ni cikgu baru kah? Ni Nazir kah? Sampai gitu muka Kak Nur orang tengok. Dengan dia hati 5 kali, pula 13 kali. Ya. Cikgu collection pun comel. Comel. Dan mungkin dalam ramai-ramai tu seorang dua je lah kita hok busuk sikit kan. Tapi orang lain kat comel. Saiman tak begitu. Comel. Saiman tak begitu. Kak Nur masuk sekolah tu maknanya tak untuk present lah. Just ada Tak. Ada Kak Nur tak buat present. Sebab kerana seorang-seorang tak ada apa? Tak boleh nak buat seorang lah kalau present. Ada juga orang apply untuk present, time ladak, time dia orang meeting sebulan sekali present. Tapi pernah buat sekali dua macam tu, minta bantuan kawan-kawan lagi, respon dia lambat. Baik one to one macam tu, direct approach boleh close terus. Masa direct approach tu present tak ke just bagi flyers je? Jadi Kak Nur tunggu dia. Depends pada cikgu tu. Kita kalau boleh nak cakap terus, nak present terus. Tapi kalau dia willing to dengar, tak apa, present terus. Kalau dia sibuk, kita tak boleh ganggu. Sibuk nak prepare untuk kelas akan datang ke tengok respon dia. Maksudnya kalau dia sibuk, cikgu tu sibuk, Kak Nur memang tak minta nombor ke? Kak Nur Boleh, minta nombor, minta nombor boleh. Lepas habis tu, kalau kita konsisten masuk sekolah tiap-tiap hari, kita confirm dapat new names tu, confirm dapat. Nak present 10 orang pun boleh. Kalau 3 buah sekolah, 5 orang kali 3 buah sekolah, 15 orang dah. Penuhlah jadual tadi tu. Lepas tu balik rumah nak proses nama tu pula. Kok kemarin nak proses. Nak down pun tak sempat. Nak down pun tak sempat. Sebab ada proses benda tu. Nak pergi klien pun tak ada. Duk fikir kaki je. Okey. Boleh? Mana halau tak respon?
Alhamdulillah setakat ni tak ada pengalaman. Tak ada. Dalam Baca-baca doa lah juga nak masuk sekolah dia. Tak ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Nur, nama saya Siti. Nak tanya kalau Kak Nur dapat contact number tu, Kak Nur nak follow up kan yang tak sempat nak present busy tadi kan. Macam mana Kak Nur buat phone call tu untuk appointment tu? Okey. Kalau Kak Nur phone call memang out. Kak Nur out phone call. Apa yang Kak Nur hot in? In tadi out dah. Hak ni Kak Nur laju dari segi WhatsApp. Kak Nur laju naik. Kak Nur suka naik. Maknanya kalau orang hot terima tu, dia busy pun tak apa, dia pergi dulu. Dia free nanti dia reply. Kalau call Kak Nur memang out. Phone call pun Kak Nur memang tak buat lah. Kak Nur dengan WhatsApp saja. Kak Nur suka menaik. Dan untuk proses new names tu ataupun yang pernah kita present dan tak close, biasanya esok ataupun 2 hari je Kak Nur ambil masa untuk follow up. Kak Nur tak akan peram lama. Sebab masa 2 hari tu, saat esoknya ataupun lusa, dia masih ingat. Dia masih ingat. Habis tu Kak Nur suka WhatsApp, tak mengganggu dia. Kalau dia rasa dia busy, dia tak reply. Dia jawab soalan. So Kak Nur dapat fix time tu untuk present tu? Dapat dekat WhatsApp? Dapat banyak. Dan di WhatsApp status pun sekarang ni akan dapat boleh close. Kan contact number kita dan telefon tu, prospek yang pernah kita kenal, approve semua tu kita save, dia pun save nombor kita. Dah. Tak apalah masa jumpa dia tu dia tak close lagi, tapi dia duk tengok. Dia tengok poster kita, dia tengok ulang poster kita, dia tertarik juga. Kak, ada dia kot 50. Padahal kita taktik kan 50 dia. Ada yang 30. Boleh buat lah. Ada prospek tegur macam tu. Tapi WhatsApp status kena konsisten juga. Jangan tinggal kosong. Jangan banyak gap dia. 2J, 3J up. Sekali up 5 hingga 6 poster. Poster recycle waktu dulu Recycle waktu dulu. Tak perlu nak buat poster sendiri. Okey tak? Okey. Ada lagi soalan terakhir? Oh, tak ada terakhir. Jangan finish. Kita cuba bagi mak. Okay, Kak Nur, saya Muhammad Anis nak tanya Kak Nur, kalau kita ni kan as a agent ni sebenarnya benda yang paling penting adalah follow up kan. Jadi macam mana Kak Nur punya cara follow up tu, seminggu berapa kali Kak Nur follow up, lepas dah present macam mana Kak Nur follow up, semua tu macam mana Kak Nur? Macam Kak Nur cakap tadi, biasanya follow up Kak Nur dalam masa 2 hari sahaja. 2 hari sahaja follow up. Kalau ada yang tak respon, tak apa, kita next. Nanti mungkin 2 minggu, 3 minggu kita akan post lagi. Kalau segan ke tak ada idea ke, Kak Nur post poster ya, personal. Biar dia tiba-tiba ada naik nama kita balik. Maksud ingatkan dia kembali. Gitu je Kak Nur buat. Yang nak present macam mana Kak Nur follow up? Kalau dia cakap dia nak tangguh dulu, dia nak fikir. Okey. Kalau yang present biasa alasan yang Kak Nur pernah terima, nanti nak balik bincang dengan suami. Nantilah nak bajet-bajet semua ni. Macam-macam alasan dia bagi. Biasa dalam masa terdekat juga Kak Nur akan follow up. Kalau reason dia kata nak bincang dengan suami, biasanya ayat Kak Nur akan macam ni. Bagi salam, cikgu, jom kita macam mana? Jom kita proses. Kak Nur tanya ayat dengan dia tu ayat mengajak. Kak Nur tak akan ingat, tak akan tanya balik apa yang dia kata. Contohnya dia kata nak balik tanya suami. Okey, cikgu, macam mana? Apa kata suami? Kak Nur tak akan tanya soalan macam tu. Kak Nur tak nak feedback negatif daripada dia. Baik Kak Nur cakap positif, Kak Nur mengajak dia untuk ambil terus. Tengok reason dia buat macam mana. Kak Nur implement macam tu. Tukar ayat sikit. Contoh lagi ayat-ayat Kak Nur. Tu hak suami. Kalau hak bajet pula macam tu lah. Ajak. Bagi salam, tanya cikgu macam mana? Jom ajak untuk ambil terus. Maknanya Kak Nur assume dia tu dah buat keputusan. Maka tengok respon dia jawab. Permulaan Kak Nur jawab gitu, Kak Nur ajak sign up terus. Maya cikgu sign up. Kalau ada promosi ke apa ke ikutlah. Maka tengok respon dia. Ajak terus.
Jangan tanya, jangan bagi peluang dia bagi alasan masa tu mula-mula. Biar dia baca benda tu pun baca mula-mula tu yang positif. Tak baca yang positif. Agak dapat jawapan yang positif. Tak usah tanyalah, tak usah tanyalah rumah tangga orang. Tak, bapa, kenapa? Ngana? Tak payah. Kita jawab kita nak ajak, kita nak kes gitu. Tak? Terus ajak je. Itu yang Kak Nur, itulah. Kak Nur buat lah. Maknanya tak ada soalan nak ke tak nak. Tak ada. Nak ke cikgu? Tak ada. Tak pernah guna gitu. Jom. Mari cikgu tengok atas bahasa apa kan. Mari cikgu, sign up learning. Gitu je Kak Nur. Tengok respon lah, borak lah. Respon borak-borak. Tak ada spesifik lah dengan tahap tu. Tapi atas tadi jom cara ajuk tu memang Kak Nur implement gitu lah. Mari cikgu ambil Kak Nur. Gitu lah. Nak starting lah. Assalamualaikum Kak Nur. Kan Kak Nur pergi banyak sekolah. Lepas tu setiap sekolah tu berapa kali kena pergi maknanya setiap berapa kali satu sekolah tu. Contoh seminggu sekali ke, 3 hari sekali ke. Kak Nur macam mana? Sekolah yang sama. Okey, faham. Terima kasih. Soalan sama juga ni mana-mana pun. Mana-mana sama. Okey. Dia tak ada spesifik sebenarnya. Spesifik. Cuma tengok atas kreativiti kita. First, hari ni kita masuk 3 buah sekolah area sini. Area sini. Okey. Bila kita tahu dah, bila kita masuk sekolah tu, kita tahu dah setiap orang yang kita jumpa tu apa alasan dia. Kita dah tahu dah, kita fact finding dah sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau kita jumpa ada orang yang kita rasa boleh close tapi dia tak ada masa, Kak Nur akan createkan. Ni ada potensi dia nak close tapi tak ada masa dah. Mungkin minggu depan Kak Nur akan createkan. WhatsApp kat cikgu, Kak Nur ni ada nak pergi jumpa dengan cikgu sebelah ataupun dengan siapa-siapa. Boleh Kak Nur singgah sekali jumpa dengan cikgu. Itu satu cara lah. Kita createkan, kita kreativiti kita tu. Createkan alasan kita nak pergi jumpa dengan dia. Kalau kita masuk kosong, tak tahu, tak ada fact finding, kita tak tahulah nak createkan apa. Tak? Bila kita masuk sekolah, kita tahu dah orang ni lagu tu, orang ni lagu tu, orang ni lagu tu. Mana kita kerja, mana kita jumpa. Jadi kita tahu nak create. Dia ni ada potensi ni. Tak, potensi cuma dia lorak hari ni. Okey. Tu ada 3 hari pun tak apa, ada nak pergi jumpa dengan orang tu. Ada dok pun. Dok pun. Sebab kita lagi jumpa dia point dia. Biasanya kalau yang tak ada apa-apa, sebulan sekali tu memang Kak Nur rotate lah di sekolah yang sama. Cuba cari createkan masalah, createkan apa? Createkanlah point macam mana kita nak pergi jumpa dia. Adjust sikit lah. Buat lolok. Buat lolok. Nak pergi jumpa orang ni, kalau tak pun nak pergi jumpa dia apa nanya. Gitu. Alright. Alamak. Ada yang terakhir ni last one. Okay, nak tanya Kak Nur. Last bila Kak Nur nak present kan? Kak Nur buat ayat macam mana nak bagi cikgu tu terus ambil? Maksudnya ayat closing lah. Ayat closing. Ayat closing tak ada spesifik. Biasa yang mana Kak Nur boleh close on the spot ataupun close bila follow up. Biasanya jumpa dengan orang tu, Kak Nur present. Kak Nur banyak jual medical card. Medical card. Banyak medical card lah, hibah boleh katakan 2% je hibah Kak Nur jual lah. Okay. Cikgu ramai ambil medical card. Okay, bila kita jumpa dengan orang ni, bila kita explain cikgu lagi medical card, memang dia tak ada lagi. Bila dia tak ada lagi, mudahlah untuk anak kau, untuk dia. Okay. Bila kita explain, Kak Nur explain, biasanya start daripada presentation tu, Kak Nur explain mengenai benefit medical card. Benefit medical card. Ada medical card lagi hospital swasta, bayarlah bla 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 gitu. Okey. Biasanya memang gitu je buat dan orang tu boleh terima. Okey, bolehlah nak ambil Kak Nur. Okey, boleh cikgu, alhamdulillah cikgu bagi IC. Gitu je closing. Dia bagi IC select beres. Ambil info dia. Tak ada pelat bagi. Hak Kak Nur tak ada pelat. Kak Nur buat gitu je. Tak ada explain lebih. Sebab gitu lah Kak Nur bila Kak Nur jumpa orang, kena dengan gambar dia tak ada dan dia no. Okey, my IC nak proses nak IC cikgu. IC apa tu isi detail. Okey, sign sini. Itu. Beres.